Kapal Melayu berbentuk seperti piramid. Layar Melayu berbentuk piramid. Tengkolok Melayu berbentuk piramid. Dan kita adalah pembina piramid. Kita adalah ahli pelayaran juga, kerana kita tengok bintang dan langit untuk berlayar tanpa menggunakan kompas. Kita juga ada sarung keris berbentuk kapal. Keris itu berbentuk layar. Jadi kita, simbolik kita ialah kapal layar. Kita ialah seafarer, iaitu ahli pelayaran yang terhebat, tercanggih, termoden, dan boleh membina kapal. Kalau anda pergi ke Lumut suatu masa dulu, anda boleh nampak industri perkapalan di pinggir Lumut ataupun pinggir Sungai Perak. Anda boleh tengok ada tempat pembinaan bot-bot kecil atau kapal-kapal kecil yang bentuk moden yang canggih pada masa tersebut, masa saya kecil. Jadi anda boleh lihat di mana-mana YouTube channel yang ada menyajikan tentang Malaysia ataupun Melayu. Melayu Malaysia adalah pakar dalam bidang perkapalan. Orang Melayu adalah pakar dalam bidang perkapalan, termasuklah berlayar, membuat, sebab kita ada bekalan kayu yang sangat banyak. Dan kita punya jong juga adalah jong yang terbesar di dunia, mengalahkan kapal-kapal Cina. Jika kita parking kapal kita di pelabuhan Cina, dia suruh kita parking jauh-jauh. Dia takut kapal kita yang besar tu boleh merempur mereka sampai hancur kapal-kapal perang mereka. Jadi kita gunakan kapal besar tu dan kita turun dengan kapal kecil ke pinggir pantai. Jadi kapal besar kita tidak dibenarkan landing on the spot, ada pelabuhan bangsa-bangsa Cina. Jadi kita sangat besar dan selalunya tidak membawa senjata, sebab kita dalam misi keamanan iaitu perdagangan dan misi seperti macam kedutaan misi kedutaan kita untuk perhubungan antara network antara negara. Jadi jika diisi senjata, memang cukup banyak senjata yang boleh diisi. Kapal kita sangat besar dan pahlawan kita boleh muat dalam tu. Sangat banyak pahlawan. Jadi terjumpa juga baru-baru ni tapak kaki di tempat Melayu besar tau. Jadi kat situ bukan kemungkinan dah, sebab saya memang tengok kat Ampang tu ada satu macam istana macam untuk gergasi tau. Itu saya punya teori lah. You boleh tengok kat atas Bukit Ampang tu, dia ada piramid banyak-banyak. Salah satu piramid tu atasnya ada macam rumah gergasi yang kita tengok dalam cerita-cerita orang putih kartun ke orang putih. Dia orang ada bentuk gergasi tu, ada 2 blok macam tu. Jadi anda boleh tengok, itu just bukti. Anda boleh cari, anda buat kajian. Jangan mutamatkan just apa yang saya cakap tu. Anda buat kajian. Anda jangan malas tu buat kajian, macam saya sentiasa buat kajian. Okey, sekian. Terima kasih.